mungkin orang terlepas pandang bahawasanya bidang muzik ni pun penting juga tahu untuk negara. Betul. Sebab kalau tidak, kalau muzik tak penting, kenapa kita kena ada lagu negaraku? Betul. Sebab lagu tu mewakili ini bunyi negara kita. Penyanyi ni apa dia? Macam Datuk Ramli kan. Okey, apakah tanggungjawab penyanyi? Penyanyi ni sifat dia menyampaikan. Ada banyak, ada cerita benda-benda macam ni. Yang paling penting kalau anda kata tengah down ni, yang paling penting orang tu mesti kena dengan family dia. Family adalah support system yang paling power dalam dunia, termasuk Sabah dan Sarawak. Bocor cerita tujuh. Bocor berani ketegur. Lepas tu yang paling macam aku rasa macam okey. Aku ada pernah bagi kat Akademi TV3 ni, aku pernah bagi seorang, ada ni lah, aku tengok maksud aku tengah kemah-kemah kantin tu, nama dia Media Cafe kalau tak salah aku. Nama kantin tu Media Cafe. Aku tengah kemah-kemah ni, lepas tu aku ada seorang budak perempuan ni lah, pelajar tu lah. Ada budak baru kan tu lah. Aku tengok monyok je, muka macam tak breakfast. Aku pula aku jaga department buat roti bakar. Jadi ni aku macam nak jadi Azman lah. Kita bagi dia breakfast. Aku buatkan dia roti bakar kan. Macam silah, macam nak berkawan lah ni. Hantar roti bakar. Aku bagi roti bakar. Okey lah, lepas tu aku buat tak tahulah. Aku macam biasa gedebak-gedebuk. Okey, dah habis lah cerita dia macam tu. Aku jumpa balik dengan perempuan tu Sekarang ni. Siapa perempuan tu? Perempuan rupanya Abang Irwan Raub ni kan producer AF9. Dia pun kadang-kadang buat aku punya video klip apa semua, gedebak-gedebuk. So dia ada bini namanya Dian. Yang di mana aku pergi kat Dian lah sebaya, tapi dia oleh kerana dia kahwin dengan Abang Irwan, so aku bagi dia title Kak lah, respect tu. So aku kat Dian ni tunjuk tu gambar dia dengan aku punya bini yang dulu. Maksud dia gambar lama dia lah. Ada dengan Dian lah. Ni gambar kita dulu. Aku cakap, siapa perempuan kurus ni? Sekarang dia dah berisi sikit. Dulu dia kurus. Siapa dia ni? Macam kenal lah. Ni aku lah mah. Dia ni kan dia pula belajar Akademi TV3 ke? Aku belajar tu. Kau yang ngorak lu lah. Bukan ngorak, aku macam ingat tak ada seorang budak bagi roti bakar? Aku lah tu. Oh ya. Macam kita jumpa, engkau lah ni gedebak-gedebuk. So macam kita macam okey. Yang itu yang aku bagi roti ni. Yang macam contoh Jibam, segala apa ni semua aku jumpa sini. Kak Ija, audio. Even dulu aku lepak dengan seorang brother ni. Dulu dia dispatch dekat Akademi TV3. Nama dia Poji, brother Poji ni. Poji. Bang Poji. Sekarang dia buat lighting. Abang Poji. Dulu dia dispatch kat situ buat untuk JFI. So kita selalu lepas habis kerja apa semua, dia habis kerja kita akan lepak kat tangga yang turun ke K4 kan, bila K4. Betul. Ada satu tangga kan. Lepak lah esok kat situ. So aku punya community aku dekat Akademi TV3 ni, ada kawan aku seorang ni yang di mana ni abang saudara dia punya kedai, kantin. Poji, abang Poji ni Pak Said security. Ketua circle dia, babe. Tak, kau tahu kan Pak Said yang rambut putih tu? Tu Pak Said. Pak Said. Inilah yang kita ni, lepas tu dengan geng-geng kantin ni lah, Abang Asrul, Ija, waktu Mak Lang, ni aku kerja dengan diorang ni. So yelah, aku ingatkan bila aku jumpa diorang ni balik, yang dah kerja TV3 ni, macam Jibam, Kak Su, apa benda ni semua, aku jadi rasa macam rupanya aku kerja kat Akademi TV3 tu, Tuhan bagi aku kenal diorang ni awal-awal. Supaya kita boleh connection. Macam ada seorang ni Kak Su ni, masa aku perform dengan Big Jam dengan Mek Angkusia ni, Dek, kau senyap dek, aku nak tanya kau satu soalan. Engkau ni aku belajar Akademi TV3 Aku cakap tak. Aku cakap aku kerja. Cuba kita jumpa balik masa dah time kan. Okeylah, dah lah cerita dia. So bila aku fikir-fikir balik kan, rupanya bila situasi yang aku dulu tu sebenarnya bukan benda yang sia-sia. Dia ada yang ada kena-mengena dengan kita punya masa depan. Contoh macam sekarang tu. So aku rasa macam tak saja lah Tuhan bagi aku menghadap situasi tu untuk aku tahu diorang, untuk kenal diorang, dan Allah nak ending kerja sama. Mudahkan urusannya sekarang. Dengan Samsul Yusof belum kerja sama lagi. InsyaAllah soon. Jadi kita nak break sekejap. Hazama nak call Samsul je. Ada job tau untuk naik cantik. Kita break sekejap. Mic bocor. Mic bocor dibawakan khas oleh App Tribe dan juga penaja bersama Solam Embroidery.
Kalau korang minat nak sulam apa-apa custom seperti ini, sulam tempatnya. Selain itu juga kita ada penaja audio equipment Mauno bersama kita sepanjang episod kita. Ha? Boleh? Hazama. Cantik. Lock Ma. Lock Ma. Ini Samsul, bukan Samsul Yusof. Samsul on dia kata. Bukan Samsul orang. Bukan. So untuk Azama ni nanti dia kata sebab terlalu ni apa karakter kan. Banyak sangat karakter boleh bawa. Allah. Oh, hebat sangat tak tahu masa tu. Tergapung duduk sini. Tergapung. Okey, baik, kita tadi dah sembang banyak tentang lagu, macam mana pairing dan sebagainya. Kali ni kita nak tanya Hazama tentang dia banyak pairing-pairing dengan legend-legend tau. So sebab tu saya cakap Hazama ni dia punya level lain. So kita nak tanya, adakah bila bergabung dengan legend ni, satu mungkin dapat benefit, kita rasa dia punya aura ataupun ambil aura dia sama-sama. Kedua, ataupun ada kesukaran yang you kena meet the level. Boleh kongsi mah? Sebenarnya dia yang lebih kepada satu tu. Yang mana tadi tu? Aura tadi. Orang kongsi aura tu. Sebab alhamdulillah lah aku adalah dapat peluang duet dengan ramai juga legend-legend. Bersyukurlah. Dengan Datuk Jamal belum lagi. Aku takut sebab dia terlalu besar. Dengan Datuk M. Nasir pernah. So pengalaman duet dengan dorang tu ada mengajar aku less is more tu. Dulu aku ni penyanyi beria juga. Kita ni budak AF. Dia ajar bila satu lagu tu kalau nak boleh push. Yalah sebab kita punya pengkritikan kat OJ dia suruh gali. So kita di dalam AF ni dah memang train untuk gali setiap apa benda kita gali. Kalau boleh faham lirik apa semua kan. So dulu tu jadi macam tu tau. Dapat ni kita nak kena beria nyanyi, nak kena dengan muka-muka sekali, nak kena kalau boleh nak nangis kalau air mata, kalau boleh lah. Ya lah dulu kan. Beria. Yelah nak tunjuk lah ni. Tapi sebab tu bagus kan sekarang kan. Bila dengan legend-legend diorang tak macam tu, diorang relax je. Diorang bila borak dengan Datuk M. Nasir, nyanyi je lah. Nyanyi yang kau selesa. Patu-patu yang membuatkan kita rasa ni aura diorang ni, diorang share aura tu. Bila diorang menyanyi, orang-orang legend ni diorang nyanyi, diorang ada buka satu ni tau. So kita ni yang duduk kat sebelah ni kadang-kadang kalau yang tercampak tu tercampak. Rasa macam Allah kecilnya lah, sedapnya lah suara kau ni. Takut kita macam contoh kalau aku dah kalau aku lah duet dengan Tok Jamal, mungkin aku macam ya Allah sedapnya kau. Takut kita macam mana tadi? Fokus. Aku faham lah Efri cakap ni macam sebab kita sebelum duduk atas pentas ni kita peminat dia ni. So dekat situ sebagai orang peminat kita akan rasa semangat ni. So kat situ kita sebenarnya tak banyak sikit kita belajar how diorang bawa diri. How diorang perform tu macam ni sebab diorang ni orang legend ni, diorang tak buka mulut pun, diorang berdiri dah letak dah ni. Betul. Dah orang dah menjerit dah. Diorang contoh bila diorang melangkah masuk masa tu kalau macam tengah rehat. Okey kamera commercial break kan. Okey nak masuk balik kan, diorang masuk. Legend kalau orang nampak legend masuk bersorak dah. Berjalan pun dah bersorak ni. So macam mana diorang bawa diri tu. So kita sebenarnya banyak belajar daripada tu. So macam mana nak diorang aura diorang besar tau. Tak pandai sambut pun. Sana mak. Jadi tak maksudnya engkau dapat dan kita pun tak rasa pun macam perbezaan antara legend dengan kau sebab engkau macam kau blend tau. Ada, mesti ada beza punya. Tapi sebab as a viewer dan kita as a producer nak juga. Tengok penyanyi tu lama tak lama. Penyanyi lama dia akan nyanyi less punya. Contoh? Yang paling last Datuk Ramli lah tak bunyi dah ni. Tapi kita dengar suara dia kan, nampak tu. Dia last sebab tu kita macam tak payah, maksudnya tak payah beria nyanyi, relax je. Tapi mungkin sebab lagu tu kita pun dah menyanyi sekali bersama. So kita rasa kehilangan bila dia tak nyanyi tu. Masuk akal mungkin, lah aku cakap. Betul-betul kan, juga mungkin sebab benda tu dia pernah buat banyak kali. So mungkin macam okey. Mungkin dia dah buat macam-macam lah sebelum ni. So kita pula tak boleh jadi macam tu. Sebab tu kita kena explore lah. Explore lah. Kena lalui lah apa yang dia lalui untuk sampai ke tahap tu. Sampai masa mungkin satu hari nanti berlaku, mana lah tahu satu hari nanti turn aku kan. Kusangka hidupku. Lepas tu aku macam diam, faham-faham sendirilah. Ulu mic. Ulu mic je diam banyak. Aku harap macam tu lah. Aku pun nak macam tu. Mungkin sebelum aku nak dapat tu aku kena buat. Bila setiap kali aku dapat kena perform lagu tu, aku kena dah bagi yang segala maksimum. Supaya belakang hari tu macam
You know what I mean. Ada contoh lah. Kan tahu lah maksud aku apa lah. Contoh dia lah. Harapan aku, bagi aku Datuk Ramli tu terror lah. Dia boleh dapat tahap sampai macam tu. Tapi kau ada tak legend yang kau rasa macam kau belum dapat lagi dengan dia selain Datuk Jamal tadi tu? Yang macam Datuk Jamal aku pernah, cuma aku tak pernah berduet berdua dengan dia. Aku pernah lah sekali 4 orang, tapi berdua tak pernah. Solid 2 lah. Datuk Jamal aku kalau buat duet pun aku rasa macam susah lah aku nak duduk sebelah dia tu. Tak tahu nak nyanyi kat mana ni. Kan. Dia pun dah penuh. Penuh dah dia, susah. Dia dengan orang terror je. Siapa lagi kalau legend akan datang? Tok T lah. Tapi Tok T pernah duet tapi bukan duet recording lah, lagu berduet atas pentas lah. Tercampak juga. Tapi Mak, dia dengan legend kan, di samping kau tercampak, terkena silat diorang, aura diorang, ada tak diorang share dengan kau macam, ada, Mak, aku kena buat ni untuk jadi berjaya, kau kena buat ni untuk... Diorang tak share tiba-tiba. Maksudnya dia tunggu kau cari? Iyalah. Dia orang style tu lah. Orang lama style dia macam tu. Diorang tak buka free-free. Sebab kenapa dia buat macam tu? Sebab bila orang yang bertanya, orang tu yang nak tahu. Betul. Kadang-kadang kalau dia main buka je, kita tak nak tahu. Sebab tu bila orang bertanya, dia akan buka. So aku ni beramah. Aku suka tanya. Kadang-kadang soalan aku bukan tanya pasal ilmu tu, aku suka tanya pasal contoh kalau macam aku lepak dengan Datuk Atan Tok, masa zaman sekian ni Tok, masa ni umur Tok sekian ni, Tok sebagai penyanyi Tok macam mana? Masa tu macam mana industri? Masa tu apa beza dulu dengan sekarang? Aku selalu tanya. Dengan legend-legend ni. Diorang tak ada free cerita. Sebab tak semua cerita diorang kena ceritakan. So aku dapatlah okey. Banyaklah ni. Bila aku suka kalau dengar siapa legend, aku suka. Sebab aku nak first, sebab kita ni peminat. Asal kita sebelum kita dapat satu pentas, kita peminat. So first nak tengok diorang pakai apa lah. Macam ni rupanya lifestyle. Macam mana diorang bercakap macam mana dia berfikir aku suka. So aku sukalah berminggu-minggu dengan diorang. Kita nak share ke? Ilmu bagilah kat kita orang. Dia cakap rahsia lah. Tak ada lah sebenarnya. Ilmu tu tak ada sangat. Kita lebih kepada cerita-cerita sejarah era kita di zaman tu macam mana. So dekat situ dalam setiap cerita pasti ada moral. So macam mana kita melihat moral tu lah. So kadang-kadang aku lupa moral tu apa. Mungkin moral tu aku dah fikir benda tu dah. So bila kau cerita tu macam cerita-cerita biasa je. Cuma aku pandang tu so aku lupalah apa yang aku pandang tu. Sebab masa tu dia dah, aku setuju masa tu. Faham. Lepas tu dia jadi satu perbuatan lah. Dia tak jadi satu kataan lah. So aku tak tahu nak cakap apakah rahsia dia. Kan? Betul. Dia tak ada rahsia kot. Dia cerita dia pasal era dulu lah. Do and don'ts lah kebanyakannya. Jangan tip ni. and tricks lah. Kalau jadi penyanyi jangan macam ni. Penyanyi ni apa dia? Macam Datuk Ramli kan. Okey, apakah tanggungjawab penyanyi? Penyanyi ni sifat dia menyampaikan. Ada banyak, ada cerita benda-benda macam ni. Tapi aku rasa legend-legend ni dia benda yang sama adalah sebab kenapa diorang stay sampai hari ni adalah diorang commit dan diorang walaupun macam mana pun call time diorang jaga. Bukan. Diorang respect orang. Ada. Sebab diorang tahu tanggungjawab diorang. Apakah fungsi diorang dalam negara ni? Dalam negara. Sebab ini diorang tahu benda tu. Sebab tu diorang serve benda tu. Dari segi behaviour, dari segi kata-kata diorang punya ideologi, kata-kata tu mungkin ideologi. Segala perbuatan diorang ni. Dan dalam diorang punya seni tu pun dan nasihat-nasihat dah sebab mungkin orang terlepas pandang bahawasanya bidang muzik ni pun penting juga tahu untuk negara. Betul. Sebab kalau tidak, kalau muzik tak penting, kenapa kita kena ada lagu negaraku? Betul. Sebab lagu tu mewakili ini bunyi negara kita. Diorang ni yang serve kita dulu. Kau ada tak momen lawak dengan diorang? Yang macam unexpected dan macam serius lah. Macam random gila tiba-tiba. Banyak lah. Diorang Satu. Aku tak tahulah nak cerita jap. Tok Atan, kalau Tok Atan banyak. Tok Atan yang pecah lah. Tok Atan kelakar. Tok Atan kelakar. Orang nampak dia garang tak? Dia kelakar sebenarnya. Kalau dia tengah marah kau tu, dia tengah buat lawak sebenarnya. Dia bawa garang. Dia nak tengok kau ya tak ya, terima tak terima. Dia saja test kau tu. Dia saja je. Tok Atan kelakar. Tok Atan ni dia bukan cerita dia kelakar. Cara dia bercerita tu kelakar. Kan dengan lorat Negeri Sembilan dia. Cara dia bercakap tu. Itu yang macam tanya ke tidak ni? Marah ke tidak ni kan? Dia marah aku ke dia? So
Dengan diorang lah. Semua kelakar. Cuma macam Datuk Jamal aku tak jarang borak. Aku jarang dapat jumpa Datuk Jamal. Dia pula memang aku jenis jumpa aku introvert. Tok, aku salam. Datuk kan jenis introvert kan, Datuk Jamal. Aku nak berbual apa dengan dia sebab Datuk Jamal ni dia macam aku segan dengan dia. Aku segan nak berbual tu. Aku memang macam starstruck yang kita panggil. Aku macam sama juga Datuk Awi. Aku ada benda ni walaupun aku selalu kerja dengan Datuk Awi, tapi sampai sekarang ni aku masih tak boleh berdua dengan dia. Aku tak boleh berdua berbual lama-lama dengan dia. Datuk Atan aku okey. Dengan Tok Wi aku macam alamak, aku kan jadi diam. Masa kau shoot dengan aku okey. Itu kerja. Dah sign kan? Itu kerja. Aku sukalah. Aku bukan cakap aku tak suka Tok Wi. Aku sukalah dengan Tok Wi. Tapi kau dia ada rasa aura dia tu yang aku segan dengan dia macam alamak. Aku kalau boleh tak nak tunjuk. Aku tak nak main cakap. Aku takut ni kalau aku main cakap nanti dia ni. Aku tak nak tunjuk pengaruh buruk aku lah. Bebel-bebel yang cakap banyak ni aku tak nak tunjuk. Aku macam aku jadi behave bila ada Tok Wi. Tengok tu seorang Hazamah sebenarnya humble lah. Kau humble lah. Bukan, aku tak tahu dengan Tok Wi. Aku tak tahu aku ada benda tu. Kadang-kadang aku pernah ada satu momen berdua dengan dia. Aku jadi awkward macam malunya. Macam apa dia? Afsal aku malu dengan Tok Wi. Aku jadi malu. Macam ibaratkan bukan malu, takut. Macam kita tengah lepak dengan awek yang kita suka lah rasa. Bukan aku suka Tok Wi. Yelah, dia memang rocker. Sebab tu aura dia tu betul kau rasa macam idola mungkin ada macam. Yes. Tiba-tiba kau jadi kucing. Aku sebelah dia macam aku duduk sebelah dia. Aku sampai sekarang ada benda tu tau. Dengan dia. Maksudnya benda tu bagus. Walaupun aku dah berlakon dengan dia macam lepas balik kan. Tadi berlakon dengan Tok Wi tau. Tadi aku simbah di air dah. Aku belakang-belakang lah. Kalau tadi kau tak Tok Wi kau tengok aku diam je. Aku akan berubah punya. Bukan aku fake, aku lain segan. Which is sebenarnya Hazamah ni dia sebenarnya dia humble. Alah, tak payah. Kita bagi 3 pun sikit lagi. Sebenarnya dah ujung-ujung nama. Dah ujung-ujung ni nak bagi 3 pun sampai siling ni. Belum, sabar. Kita nak tanya last mah. Apa tu? Kau punya support system mah. Okey. Kau punya support system selama kau dalam industri ni siapa yang banyak selain daripada Jan? Siapakah orang-orang industri ataupun orang-orang yang terdekat yang kau rasa macam aku kalau aku lost aku akan cari orang ni ataupun aku dah tak tahu track mana industri aku nak pergi ni. Mic Bocor dibawakan khas oleh App Tribe dan juga penaja bersama Solam Embroidery. Kalau korang minat nak sulam apa-apa custom seperti ini, Sulam tempatnya. Selain itu juga kita ada penaja audio equipment Mauno bersama kita sepanjang episod kita. Siapa mah? Family tu klise lah kan. Klise lah biasa. Family confirm. Nombor 1 support system memang family lah. Mak, adik-beradik apa semualah. Kalau macam orang yang bukan family ni, kalau aku lost lah. Kalau macam alamak down ke apa ke. Sebab sebagai seorang penyanyi ataupun sebagai seorang seniman ataupun pegiat apa, tak kira pelakon ke apa, kita mesti ada perasaan mesti up ada, and down wajib. Kadang-kadang kita rasa kita tengah confident datang, aku tengah best. Tapi bila kita hilang confident tu, hilang dia, kita rasa useless, kita rasa loser, kita ada. So bila aku rasa loser ke, rasa lost ke apa ke, aku selalu pergi jumpa, kalau dalam industri, aku selalu jumpa Bantam. Tam Spider. Aku hampir hari-hari jumpa dia. Wow. Hampir hari-hari jumpa dia. Kalau tak ada apa-apa ke, kita akan berjumpa. Dengan dia aku akan berbual sebab bagi aku dia lagi awal masuk industri dan dia orang pun kerja pun sama macam aku. So dia faham kita punya perspektif dan perasaan sebab dia pun berada dalam kasut lebih kurang macam kasut kita juga. So aku banyak akan kalau ada benda-benda yang aku keliru ataupun ni, aku banyak refer kat dia. So kita akan selalu, dia akan bagi pandangan-pandangan dia lah. So bila dengan Abang Tam paling kerap lah. So minda jadi buddy sekarang. Tok Atan. Tok Atan ni aku macam dia kadang-kadang kalau bukan aku yang call dia akan call aku. Dia suka, kau apa sihat ke ni? Jomlah bila nak makan. Tok Atan ni dia selalu tanya khabar. Dia macam father figure. Lepas tu dia bila ada apa-apa benda yang berlaku, kau ni jangan ni bawa kereta motor elok kau ni. Dia akan dia akan sentiasa bagi. Bagus mah. Tu Tok Atan. Lepas tu Abang Irwan Rauf. Tahu. Ni kalau dia bukan dalam bidang nyanyian ke apa, kalau dalam bidang visual aku belajar visual apa ni semua diberi peluang oleh Abang Irwan ni. Sebab dia ni memang asal dia pun producer AF9. Astro. So aku dah macam aku suka cara dia bekerja. Jadinya lepas aku habis AF pun, aku punya video klip ke apa ke, aku still guna dia punya hikmat lah. Sebab aku rasa macam dia bukan saja producer, malah aku anggap dia sebagai brother lah. Yang lebih tahu, lebih arif pasal dalam bidang penyiaran lah. Sebab aku tahu muzik je.
Tu Abang Irwan lah dengan Kak Dian tadi itulah. Geng-geng dia lah. Itu yang lupa kalau ni Taja. Taja pun antara aku punya support system juga sebab antara input-input bila aku macam ada satu benda yang aku tak puas hati terhadap arts punya benda, aku akan refer Taja. Sebab Taja dia ada pandangan yang lain angle dia. So kita akan berdebat tentang kita punya point masing-masing. Bukan nak tunjuk siapa terror, kita nak apa yang paling fine dia punya ni. Sebab yang ni pun tak salah, yang ni pun tak salah. So kita cari mana yang paling fine. Yang blend dengan kau. Untuk kita okey, untuk aku, untuk bukan apa bila kita berdebat tu untuk macam mana how untuk aku menghadap situasi tu dan cari good solution. Yes, solution dia. Tujuan dia solution. Apa solution yang terbaik? Okey. Solution dia ialah macam ni, kau buat macam ni. Sebab tu kita apa-apa bila macam ada satu benda kita cadangkan tu, tujuan dia bukan nak bertekak, tapi kita nak bagi solution. Apa yang terbaik untuk kita buat pada ketika kalau situasi tu berlaku. Tu tujuan dia lah. Itu antara support system lah. Azrul TV3. Azrul. Azrul lah, Azrul. Jap. Kedai apa tu? Azrul tu dia suka siapa orang? Ada lagi. Ada yang basis kumpulan Yuna. Ding. Apa? Basis coba. Saudara main apa? Dia pun support system juga. Yang pemain basis kadang-kadang ada lokos oi. Tu antara support system juga sebenarnya kawan-kawan. Kawan-kawan pun support system juga, Zimi, Hakim. So kadang-kadang kita ni dengan kawan-kawan ni kita selalu free. Even orang industri lah. Ni sebenarnya orang industri pun support system juga. Tak banyak macam aku ni, aku ni peramah. Semua orang aku berbual. So bila macam kau ni, semua aku berbual je. Akan bertanyakan pendapat. So sebenarnya support system aku yang tadi tu yang detail lah. Segala apa kat depan aku. Yang hari ni kalau aku kat depan aku ni, inilah support system dia. Besok orang lain lah. So banyaklah orang boleh involve. Sweet tu kau. Hazam ni orang yang easy. Memang tapi ada orang tu aku kahwin 3. So kau ada bapak aku kahwin 2. Kau satu lah. Memang satu. Kalau berani ya. Last sama kepada orang-orang berani aku main isu ni Jen, yang ni on dia keluar. Okey, mungkin ada pesanan untuk orang-orang yang down untuk versi kau. Ada orang yang mungkin kadang-kadang kita cakap pasal support system ni, kadang-kadang orang macam lost, tak tahu nak cari siapa, nak pegang siapa. Mungkin kau ada satu solid word untuk diorang boleh guide sebab engkau ada idola. Kau lah star. So diorang akan mungkin ada yang support system ni adalah engkau so mungkin kau boleh relate kan? Sebenarnya aku ada satu lagi support system yang macam ini rahsia, aku tak boleh bagi tahu. Rahsia ada satu lagi yang ni paling gempak support system dia. Kau nak teaser untuk next week ni? Bukan, ini paling gempak. Kau nak bagi tahu ke? Yang ini rasanya nasihat dia sekali dengan ni lah. Yang paling penting kalau anda kata tengah down ni, yang paling penting orang tu mesti kena dengan family dia. Family adalah support system yang paling power dalam dunia, termasuk Sabah dan Sarawak. Sabah dan Sarawak. Gurau je. Tapi betul lah, family adalah support system yang paling dipercayai. Yang paling tak diragui adalah family lah. Tu family yang kita nampak yang tak nampak tu support system tu Tuhan lah. Itu support system yang paling power. Pas kat dia, berserah kepada dia, doa kepada dia, insya-Allah dia akan guide kita, dia akan temukan kita dengan orang-orang yang akan support kita. Lepas tu saya cakap tadi, kadang-kadang support system kita tak tahu siapa. Kadang-kadang depan-depan ni. Makanya hargailah apa yang ada, yang setiap detik yang berlaku tu. Setiap detik, setiap saat yang berlaku tu. Kan kau cakap tadi macam cerita pasal kerja Akademi TV3, rupa-rupanya belakang hari orang ni di kemudian Allah hari Allah cantik lah. So itulah support system sebenarnya. So kadang-kadang orang depan mata kita ni adalah support system kita. How kita nak pandang dia. Tengok Yop macam ada nak tanya soalan Apa? Tanya soalan. Jawapan dia Aku berkenaan dengan soalan yang pasal buat muzik. Sebab first episode dah tanya Ifri pasal kecerdasan buatan AI dalam buat muzik daripada point of view penyanyi pula. So sekarang ni banyak orang buat lagu, buat lirik,
buat muzik, semua guna AI. Tak perlu susah-susah kau nak duduk relax, layan, cari ilham. Dah tak perlu. Adakah kita perlu bergantung kepada AI sepenuhnya ataupun ianya hanya sekadar membantu? Sebenarnya tujuan teknologi untuk membantu. Macam kenapa macam contoh kamera kan? Kenapa dulu kamera pakai apa? Kodak kan? Kodak. Sekarang dah pakai film kan? Film. Sekarang dah pakai apa? Memorikan. So benda tu membantu kan? So, kalau kita melihat benda tu membantu, kalau kita meletakkan kebergantungan tu, itu yang jadi problem tu. Sebenarnya macam ada AI ke, ada apa ke, still AI artificial intelligence tak boleh lawan sistem yang Tuhan bagi ni. Sebab contoh aku pernah juga buat lagu daripada AI, aku tengok macam apa beza lagu AI ni. Aku bagilah AI ni kita letak description. Prompt tu. Letak je description. Gempaklah keluar ni. Memang dahsyat. Tapi satu benda yang diorang tak boleh serve. Rasa. Rasa diorang tak boleh bagi. So still kena manusia punya touch. So kalau macam tu, kalau anda kata orang bergantung pada situ, dia akan sama macam orang lain. Dia akan sama macam orang-orang lain sebab AI akan generate benda yang sama tu je. Oleh kerana sebab tu kita kena ambil benda tu sebab kita kena usahakan benda tu. Kita tak boleh letak bergantung. Maksudnya kita jangan tolak langsung benda tu, pakai. How kita pakai? Betul. Pandai pakai ke tak pandai. Kalau tak pandai pakai tu kita bergantung langsung. Kalau kita pandai pakai, ambil idea dia ni. Kembangkan idea ni daripada ilham yang Tuhan bagi ni. Still kita ada. Ada benda yang kita boleh bangga. AI saja tak jumpa. Sebab AI ni pun, orang cipta AI ni pun ilham dia daripada Tuhan juga. Betul. So how kita gunakan pakai benda tu lah. Kalau anda kata tu tujuan tu, teknologi tu untuk membantu, cepatkan proses maka gunakan untuk membantu. Jangan dia jadi satu benda yang tempat untuk kita bergantung. Faham? Macam profesor kan? Mantap. Memang betul. Ada kerja kosong tak? Bocor. Baik, mungkin kita rasa kita dah dapat banyak input dengan Hazama. Which is Hazama pun dah share. Dia kalau dah pergi jadi profesor, dia jadi ilmiah. Lama tak jumpa pun nak balik lah. Apa cerita? Aku datang first kali hujan lenjun tau. Patah balik. Yang ini kisah benar. Ini kisah benar. Baru berlaku. Aku datang tadi dengan harapan ini handsome lah ni. Datang pakai denim semua apa ni. Serius tak? Tunjuk ni. Sekali Tuhan tak bagi. Dia bagi hujan. Spender aku basah. Kau tahu? Aku macam apa ni, tak luck lah gitu. Dia dah hampir cancel mak tadi. Dia dah hampir cancel tadi. Elite Jam tau. Elite Jam. Kenapa? Nak buat konsert ke Elite? Jam ni. Kau jangan buat konsert hari ni boleh tak? Dia marah tadi. Elite Jam. Hujan. Sampai parking mana tempat ni? Kau nak halau aku balik dah. Bukan mudah seorang Hazama. Kau bawa kereta ingat? Tadi dah bawa motor. Ni cerita tadi sampai motor. Sampai Subang tadi. Dah lenjun habis dah. Ini kalau duduk sini basah sini. Tak jadi apa. Bukan mic bocor. Hazama bocor. Bocor. Jadinya patahlah balik. Selamat. Baru kita punya ni boleh cerita kan. Tak apa mak, kita boleh tunggu awak. Dia pandai adjust. Berapa banyak benda dia. Itu pasal lah. Konsep kita, apa yang terjadi pun kesabaran di hadapan. Tapi memang nak halau jugalah ni. Nak kena balik nak tutup sebab kan. banyak lagi yang nak bocor kat seluar-seluar orang lain. Kalau bocor-bocor banyak kawan terlondeh pula nanti nak. Betul. Cukup lah. Terima kasih Azamah untuk perkongsian hari ini. Dan episod ni jangan lupa korang teruskan untuk tekan button subscribe, like dan juga tekan butang notification. Macam biasa kita punya klan-klan akan bersama untuk bocorkan artis-artis ataupun kawan-kawan dalam industri kita. Stay tune untuk next Mike Bocor. Terima kasih. Jangan bocorkan tayar. Mike Bocor cerita tujuh. Mike Bocor berani kata go.